Tapi aku takut tu scammer. Aku takut kalau aku dah beli lagi 2 bulan baru siap, 3 bulan baru siap. Sekarang ni ada benda yang aku rasa tak berbaloi. Tapi aku nak cakap harga pun, cakap tak berbaloi pun tak best juga. So aku tak tahu rate market kalau beli motor macam ni plus dengan ni berapa total. Aku ada tengok 5,000, aku ada tengok 3,000, aku ada tengok 2,500. Tapi aku takut tu scammer. Aku takut kalau aku dah beli lagi 2 bulan baru siap, 3 bulan baru siap. Motor ni pun agak lama jugalah, 2 bulan baru siap. So ni semua dah tukar nama. Motor ni dia asing lah dengan harga tu. So harga dia, motor ni aku beli 2,500. Okay, siap macam ni lah, siap semua. Ya, ini aku kena tambah dalam 700 aku tak silap. So total dalam, tapi ada plus minus semua dalam 3,500 lah. Dia adjust tu. Semua dalam 3,500 motor ni siap dengan ni. Kau rasa berbaloi tak? Aku beli siap sekali dengan ni. Lepas tu dia boleh adjust kat sini. Okay lah, nak buka kita boleh buka, tak nak buka kita biar macam ni lah. Siap semua ni. Ni baru buat tau. Semua ni total dia 3,500. Siap tukar nama apa semua. Berbaloi tak berbaloi?